Iman. Okey, saya sabar. Sekarang kita berada di Havoc Festival Shah Alam di Stadium Shah Alam. Hari ini kita akan interview stranger untuk tanyakan tentang konser Raihan. Here we go. So let's go. Bang, sini bang. Abang sini. Saya nak interview abang je boleh? Boleh. Berkenaan nama tu bang. Nama Muhammad. Abang kenal kepada Raihan? Kenal? Boleh perkenalkan nama tu? Daniel. Bukan Iman dalam mutiara kan? Bukan. Iman tidak Sikit lagi. Iman tak dapat diwarisi. Abang tahu konser Raihan? Saya tahu? Lagu dia? Aku tak ingat. Tapi kalau abang mula Iman. Okey, saya sabar. Okey. Sila sambung lirik saya. Iman tak dapat diwarisi. Abang rasa kumpulan Raihan ni masih relevan lagi ke zaman sekarang? Bagi saya masih, sebab saya ada beberapa rakan juga yang masih lagi dengar lagu Raihan. Waktu on the way nak ke masjid ke apa kan, kita nak pergi Jumaat, kita dengar lagu Raihan. Boleh nyanyi satu lagu abang? Lagu Raihan? Boleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Okey, mantap bang. Kita jumpa 15 hari bulan ni bang. Okey, terima kasih bang. Ha. Bagi 50.